Tak berhenti tu. Ini adalah rumah Wak Rido. Rumah kongsi Wak Rido. Okey, suatu ketika dahulu, okey, ini adalah dikenali sebagai rumah kongsi Wak Rido. Wak Rido ni adalah seorang seorang pengamal ilmu hitam. Kalau angin mustahil bang. Ya, mustahil. Tak apa. Mustahil bu. Untuk pengetahuan korang, kenapa tempat ni macam agak lebih a little bit of scary lah. Alright, little bit of scary sikit. Sebab apa? Cerita dia, Wak Rido ni bang adalah seorang pengamal ilmu hitam. Okay. And then lagi satu, dia bukan setakat pengamal ilmu hitam. Lagi satu, dia ni banyak jenayah-jenayah yang dia buat. Sampailah tempat ni diserbu dan clear. Ni saya rasa dorang dah baiki balik. Sebab last time yang datang sini adalah boy TOT. Tempat ni memang dalam keadaan yang betul-betul nampak lah. Orang kata nampak semak dia. Tapi sekarang ni dorang dah buat sikit. Dorang dah betulkan. Mungkin ada orang kongsi lain yang akan datang. Sebab dekat sini masih lagi dalam pembangunan. Projek maybe ada. So dorang sediakan tempat tinggal dorang untuk dorang duduk dekat sini. Ali, kau komen je. Kau jangan tidur-tidur kat sini. Hai, tingkap ni karang. Tak berhenti tu, tingkap. Bukan angin tau geng. Bukan angin. Angin tak boleh tolak tingkap tu macam tu. Itu karut tu geng. Itu karutnya. Ni ada benda yang ada benda macam apa? Ada benda yang menyambut Tingkap tu gerak macam sarung tangan dalam sarung tangan semalam tu. Sarung tangan. Tak, bukan. Itu lampu geng. Lampu yang tadi kita nampak tadi yang kat dalam kelapa sawit tu. Dalam pokok getah tadi. Pengamal tu ada lagi ke? Tak ada dah. Tak ada. Cerita tu. Tapi lah bu, di antara keseluruhan yang ada dekat sini, mana di antara bilik pengamal tu? Tak sure. Yang itu boy tak bagi tahu saya mana satu. Sebab masa boy datang bang, baju-baju semua ada lagi. Baju-baju semua masih ada lagi. Tapi sekarang ni diorang dah betulkan lah sikit. Diorang betulkan kawasan depan ni. Tapi tengok style macam lama ni. Lama. Macam saya kata tadi lah. Tempat ni ditinggalkan lama. Berhenti dah. Ya, sebab tu saya cakap kalau angin karut lah. Bismillahirrahmanirrahim. So abang, apa-apa abang pun tahu tempat ni adalah pengamal ilmu hitam. So kalau abang jumpa apa-apa jangan ambil bang Okey mantap. Tapi tadi saya dah check dah geng. Memang clear. Tempat ni memang tak ada ritual ke, tak ada barang apa-apa ke, tak ada. Tak ada barang pelik-pelik. Memang rumah ni adalah totally rumah kosong. Tak ada apa. Memang nampak dalam keadaan yang bersih. Tadi pun dalam BTT pun saya masuk. Cuma adalah rasa remang dia. Adalah rasa meremang dia. Cuma keadaan tempat ni dah bersih. Tapi bang, ada satu rumah yang dikunci. Saya tak tahu rumah tu ke apa ke. Di antara banyak rumah yang ada sini. Rumah yang antara semua rumah yang ada satu rumah yang dikunci. Bahagian belakang. Rumah tu dikunci. Kemungkinan kot. Saya perasan tu pun tadi sebab saya buat BTT tempoh lari tadi. Saya nampak bilik tu dikunci. Aduh. Ini adalah bahagian
Bahagian dapur dia geng. Ni nampak dia dah betul kan. Oh, dia nampak balik Dia dah buat balik semula. Tapi banyak geng, tapi banyak. Ni bang. Rumah ni. Rumah belakang ni. Ni satu rumah ni je yang dikunci. Ada. Memang Nas yang jumpa lokasi ni. Tapi dia on sekali dengan boy TOT. Tempat ni ada orang jaga ke? Tak ada. Tak ada kan. Kita live petang tadi. Kalau korang cakap kat sini ada orang, kita live petang tadi daripada pukul berapa sampailah maghrib. Kita live kat sini. Cuma ada pekerja Bangla tadi yang datang dekat si Lee. Dia cakap Allahu Akbar. Bang. Ya, dengar. Macam ada benda jatuh. Tapi dengar daripada arah atas tu. Hei. Macam ada step. Macam ada step jalan. Macam ada step yang mengetuk. Assalamualaikum lagi. Tapi jelas bunyi tu. Tapi memang jelas bunyi tu. Macam kera. Bukan. Tak ada. Kalau kera dengar dia ada bunyi. Ini adalah bilik air dia. Ha? Oi. Assalamualaikum. Apa sih? Apa dia ni? Hei. Ada benda yang jatuh dalam air. Assalamualaikum. Ni tempat mandi diorang yang ni. Bilik tu berkunci bang. Bunyi daripada dalam tu ke? Dia bunyi dalam ni. Ada lelaki belakang tu. Mana? Hello? Belakang mana? Zing ni ke? Ibu kat dalam ni lah, Bang. Sama tahu kunci dah ni. Dia tak boleh masuk. Zing belakang ni. Bang tak boleh. Allahu Akbar. Tak ada pun. Assalamualaikum.
Lag ke? Mana ada lag? Kat belakang tu kot. Abang pakai line apa bang? Mobile. Ya. Belakang ni lag lah. Ha? Belakang ni lag. Mobile. Ya. Tak ada. Ada bayangan perempuan. Baik. Ada bayangan perempuan dekat kolah tadi. Lag manja ni. Ya, saya dah hijau, kuning. Yelah. Kau sudah bilik ni, Bu. Boleh buka? Tak boleh buka. Tu tengok. Tak ada tingkap. Tak ada, bilik dia memang tak ada tingkap. Ha, kasuran bilik dia memang tak ada tingkap. Hello? Yo. Ni pintu sebenarnya tapi diorang lock geng. Ha, dia orang lock. Diorang lock dengan paku tu, nampak orang paku. Assalamualaikum. Hoi. Betul bang? Ha. Woi, Makin berangin ni. makin kuat ni. Mari jelaskan. Ayo perlihatkan. Saya kuning lah kat sini bang. Assalamualaikum ya masyarajin. Uish. Kalau abang okey kat belakang, abang main belakang, saya main depan. Saya takut depan, belakang. Okey, kalau lag bagi tahu saya. Risau kuku tajam pula. Kalau dalam lag lagi. Tak ada geng. Kalau saya duduk sini, saya duduk dekat sini kan geng. Dia tak ada rasa angin pun dalam rumah ni. Meremang dia. Weh. Nah, dia tak ada pun tingkap terbuka ke apa ke, tak ada. Dia tak tertolak dengan angin ke apa ke.
cakap ni kita buat sendiri. Tengoklah kan, tak percaya. Tingkap ni kita buka, nanti dia tutup sendiri. Mana? Tadi tingkap ni. Ni tingkap ni. Kita buka tu nanti kita tengok. Dah start renyah-renyah dah, geng. Geng, skrin saya, geng. Skrin saya, guys. Skrin saya kabur, geng. Skrin saya kabur ni, geng. 86 tu dia stop. 86 tu dia stop. Hoi! Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ini maybe angin lah. Aku percaya ni angin. Aku percaya ni angin. Hello. Atas bumbung ada benda mengintai. Mana bumbung ni ke? Lek bang? Lek terus, merah terus. Padahal tadi saya live elok je. Sama lah, Selcom pun dah ubah agak. Okey. Macam mana korang cakap okey? Nak hujan ni, betul juga. Nak hujan pun punca ke bang? Lek teruk bu. Tadi saya live elok bang. Ya, apa elok? Tadi kita duduk sini kan. Tadi okey. Okey? Dia okey, abang jangan stay kot. Tapi tempat ni bukannya besar mana kalau tak stay. Bateri, terima kasih bang. Hai. Tadi kat rumah hujung saja. Tak, saya pakai Messi ke? Saya dah tukar lagi pada Messi. Masa ni dah okey dah. Kalau sebelum tu memang teruk. Sebelum hotspot masuk, kalau kita guna line teruk, memang tak boleh. Saya cuba untuk pergi rumah hujung balik semula ni. Dia ada satu gambar scary bang. Tu. Gambar budak perempuan. Gambar budak perempuan? Tu. Kenapa? Dia orang lukis ke? Baik. Ke dalam bilik ni. Bilik mana? Bilik ni. Bilik nombor 2 ni. Ni, bilik ni. Bilik ni. Tapi rasa awak dipasang dia dah ni. Yang bilik ni. Sikit. Lek manja lah. Tak boleh, saya tak boleh pegang skrin. Dari?
Bilik ujung terbuka. Tiba-tiba angin stop. Dah okey dah geng. Saya hijau dah tu. Cuma saya tak boleh bergerak. Woi! Astaghfirullahalazim. Lee, kau jangan diam, Lee. Okey, Bang Lain. Lee. Like